Tersedak aku. 6 pelawan tu apa ni bang? 6 pelawan tu dia punya Assalamualaikum bang. Salam. 6 pelawan tu apa ni bang? 6 pelawan tu dia punya kuah dia. Oh, ya ke? Dia macam rojak tapi dia time dia. So dia ada lain sikit lah. Okay, kalau kita nak satu colik buah ni apa je dalam dia? Dia ada mangga, petik, ada sengkuang, nenas, jambu, So satu lohan. bowl tu semua dapat? Semua dapat. Cili flake, ada asam buah, kacang, asam boy. Berapa lama buka gerai ni? Baru 2 minggu lah lebih kurang. 2 minggu. Buat masa setakat ni kita orang cuti kalau ada kerja luar. So hari ni buka lah. Daripada pukul? Pukul 11 sampai buah habis. Okey, jom kita kunyah. Wih, bau dia. Mandu bawang. Dia punya colek ni memang lain daripada lain. Dia bukan guna buah yang biasa kita kunyah yang warna hitam likat tu tau. Ini colek buah cara Thailand. Pedas juga. Tapi sedap lah kan. Dia tak adalah pedas sampai tak boleh nak makan. Kuah dia pun ada macam caramelize. Lepas tu ada cili-cili. Tak berhenti weh. Okay, korang nampak tak air ni? Tadi abang aku cakap kalau nak marem, hirup kuah ni sebab dia dah bercampur dengan air buah. Lepas tu dia punya serbuk-serbuk tadi tu. Dah sedap aku. Okay, rasa kuah dia manis-manis, pedas tu mungkin daripada cili flake tadi tu. Dia ada macam aroma bawang yang caramelize. So dia macam ada udang kering sedikit ke? Ada udang kering ke apa ke? Dia ada rasa tersendiri dan wang banting korang kena cuba. RM13 kau dapat macam ni, memang berbala-bala. Sana tu JPJ, yang ini Muay Burger. Gerainya dekat sini je. Colek buah 6 pelawan ni, marem weh.